straightforward. Tidak ada kompromi, kata YB Menteri Agama Dr. Zulkifli Hasan. Yes, memang tak boleh kompromi. Ini soal langgar perlembagaan, ini soal langgar undang-undang. Jika dipijak mana-mana kitab sekalipun, tetap salah, bukan hanya Quran. Dan yang nak kita tengok sekarang ni, dia ditangkap. Alhamdulillah, pidara yang buat kerja yang sangat cepat, dia dah ditangkap. Yang kedua, dia didakwa. Yang ketiga, dia mesti didapati bersalah. Sebab apa? Sebab benda tu nyata. Bukan benda yang tak nyata. Buktinya juga nyata. Permohonan maaf dia juga nyata. Dia mesti didapati bersalah. Yang keempat, mesti didakwa dan dihukum. Straightforward. Ini yang maksudnya tidak ada kompromi. Sama juga sebagaimana seorang wanita yang buat live sambil minum, tetap dikenakan tindakan walaupun dia seorang Islam. Yes, sebab ianya perbuatan yang hina bulan Ramadan. Apatah lagi pijak Quran. Nampak? Ia bukan soal Melayu ataupun bukan Melayu. Dia hanya soal perbuatan itu salah. Perbuatan itu melanggar undang-undang dan perlembagaan, maka patut didakwa dan dihukum. Nampak? Kerana itu saya sangat setuju dengan kepantasan kerja YB Menteri Agama yang terus keluarkan kenyataan agar rakyat Malaysia yang harmoni ini faham dan sedar bahawasanya ini tugas pihak berkuasa, ini tugas pihak yang melaksanakan undang-undang. So, kami boleh bertenang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak? Sebagaimana Rasulullah SAW tetap bertenang, tetap sabar biarpun badui kencing dalam masjid, biarpun sahabat marah mengadang, tetapi Rasulullah SAW tetap bertenang, tetap sabar kerana kafir badui ini jahil.